Okey, geng Chelsea. Jadual rasmi Liga Perdana Inggeris pada musim 2026-2027 baru saja dikeluarkan. Dan nampaknya pasukan kita bakal melalui beberapa fasa yang sangat mencabar. Pada bulan Ogos nampak macam agak tenang apabila kita memulakan kempen menentang Fulham di tempat lawan sebelum kita menjadi tuan rumah kepada Brighton. Tapi masuk September, ujian awal bermula di mana Chelsea kena bertandang ke Emirates untuk melawan juara bertahan iaitu pasukan Arsenal pada 5 September. Bulan Oktober pula bakal menjadi sangat panaslah dengan aksi back to back menentang Spurs pada 24 Oktober. Kemudiannya diikuti pasukan Manchester United seminggu kemudian di Stamford Bridge. Namun bulan Disember adalah waktu yang paling kritikal pada pendapat aku lah. Bayangkan dalam tempoh 2 minggu saja kita kena hadap Liverpool di halaman sendiri pada 5 Disember. Kemudiannya bertandang ke Etihad menentang pasukan Manchester City pada 12 Disember. Dan kemudiannya kita akan menjadi tuan rumah kepada Aston Villa pada 19 Disember. Jadual ini sangat padat lah. Dan pada Boxing Day pula kita memang betul-betul lah sebenarnya menguji kedalaman skuad pasukan Chelsea inilah. Bukan itu saja, bulan Mei juga menjadi sangat kejam apabila Chelsea terpaksa melalui 2 perlawanan away besar berturut-turut menentang Liverpool di Anfield pada 1 Mei dan kemudiannya menentang Spurs pada 8 Mei sebelum menutup musim 26-2027 menentang Brentford pada hujung bulan Mei. Tengok pada jadual ni, adakah korang rasa Chelsea di bawah kendalian Xabi Alonso itu mampu untuk bersaing untuk merebut top 4 pada musim hadapan? Cuba korang komen pendapat korang